Kerana dahulu kamu meninggalkan UMNO untuk bersama dengan Bersatu. Kerana kita dah cantik, dah ada muafakat nasional, tapi akhirnya PAS memilih untuk bersama Perikatan Nasional. Memang tak mudah untuk orang UMNO ni melupakan yang lepas. Apa pandangan Ustaz? Ada nasihat tak kepada kita ni ataupun pada orang ramai bagaimana kita boleh melupakan yang perkara yang lepas? Sebab yang menjadi keresahan dalam kalangan orang UMNO tu sendiri, sahabat-sahabat saya juga, adalah kerana dahulu kamu meninggalkan UMNO untuk bersama dengan Bersatu. Kerana kita dah cantik, dah ada muafakat nasional, tapi akhirnya PAS memilih untuk bersama Perikatan Nasional. Macam mana Ustaz? Kalau ada resepi untuk kita melupakan yang lepas ni. Silakan. Ini soalan killer dalam podcast saya ni. Dah masuk killer dah. Tapi saya nak sebut bahawa hubungan PAS dan UMNO itu begitu panjang, lama. Kita sebut tadi, Tuan Haji sebut tadi, PAS pun pernah menjadi sebahagian daripada UMNO. Bahkan dalam sejarah, PAS bersama dengan UMNO membentuk Barisan Nasional. Betul? Dalam sejarah. Jadi hubungan PAS dan UMNO begitu panjang. Hubungan adik-beradik. Hubungan adik-beradik ni ada ketika marah, ada ketika suka, ada ketika gembira, betul, ada ketika berselisih. Tapi bila raya bersalaman, menangis, peluk cium, habislah cerita yang berselisih 2-3 bulan lepas. Minta maaf. Sebab itulah kita kena melihat hubungan PAS dan UMNO ni adalah hubungan adik-beradik. Perselisihan lepas kita letak ke tepi, kita letakkan agenda utama agama, bangsa dan negara. Memang ada masakan lidah pun tergigit. Ini kan hubungan di antara parti dan PAS dan UMNO. Dan ada, saya yakin ada negeri-negeri yang lebih dia tegang sikit hubungan itu. Tapi itu bukan ukuran keseluruhan. Dan begitu juga ahli-ahli yang masih belum faham, ada di peringkat PAS, ada di peringkat UMNO. Dan saya rasa ia akan perlahan-lahan menerima dan menyedari apabila kita lihat realitinya. Kalau kita terus berpecah, kita terus berbeza, kita terus fikir survival parti kita je,